Sura Capital adalah sebuah syarikat tersenarai awam yang sahamnya 51% dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kami juga terlibat dalam pelabuhan dan juga mengendalikan 8 buah pelabuhan di seluruh negeri Sabah. Namun bagi kami, kejayaan tidak hanya diukur dari segi pencapaian perniagaan. Kami juga percaya tanggungjawab sosial adalah sebahagian daripada nilai syarikat. Maka itu lahirlah inisiatif kerjasama tanggungjawab sosial bersama SPRM dan juga JPNS untuk memupuk integriti dan kejujuran sejak di bangku sekolah lagi. Daripada inisiatif ini, kami telah membeli 10 buah sekolah di mana kami beroperasi, iaitu Pelabuhan Kudat, Sepanggar, Sendakan, Tawau dan Lahad Datu. Program Kedai Jujur adalah satu usaha mendidik nilai integriti sejak di bangku sekolah. SPRM percaya bahawa pencegahan rasuah perlu bermula dengan pembentukan akhlak dan sikap jujur dalam kehidupan seharian generasi muda. Seperti pepatah Melayu berkata, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Integriti bukan sekadar slogan tetapi satu amalan. Jika kita jujur dalam perkara kecil pada hari ini sehingga terbina benteng integriti yang kukuh, kita akan mampu menolak rasuah dan salah guna kuasa apabila generasi muda ini dewasa kelak. Inilah asas kepada pelaksanaan program ini. Para pelajar dapat membudayakan integriti serta menjadi teladan yang konsisten dengan membawa nilai tersebut ke alam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat kelak. Kerjasama ini sangat penting kerana setiap pihak memainkan peranan masing-masing. SPRM membantu mendidik dari segi integriti, manakala JPNS pula menyokong dari aspek pendidikan dan Suria pula menyediakan platform untuk pelaksanaannya. Kami berharap agar inisiatif ini dapat melahirkan generasi muda yang pegang teguh pada nilai integriti dan kejujuran.